Projek ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 sebagai kerangka dasar pembangunan negara yang melibatkan pembesaran terminal serta pemanjangan landasan daripada 2,400 meter kepada 2,800 meter bagi membolehkan pengoperasian pesawat yang lebih besar dan bertaraf antarabangsa. Dalam pada itu, projek ini juga merupakan usaha naik taraf terbesar sejak lapangan terbang ini mula dibangunkan. Jika sebelum ini, lapangan terbang ini hanya mampu menampung sekitar 1.5 juta penumpang setahun, ini melalui usaha naik taraf yang komprehensif, kapasiti tersebut berjaya ditingkatkan kepada 4 juta penumpang setahun. Malah berupaya untuk mengendalikan penerbangan antarabangsa dengan laluan ke Jakarta yang dijadualkan memulakan operasi mulai Jun tahun ini. Selepas sebelum ini pernah mengendalikan penerbangan ke negara Singapura. Selain mempertingkatkan kemudahan serta keselesaan penumpang, Kerajaan Negeri Kelantan amat menghargai perkembangan positif ini yang pastinya membawa khabar gembira kepada rakyat sebagai penerima manfaat utama hasil pelaksanaan projek strategik berimpak tinggi. Sudah pasti inilah langkah pemangkin yang akan merancangkan perubahan serta pertumbuhan ekonomi negeri secara lebih dinamik dan mampan. Projek yang dijalankan ini merupakan terjemahan amali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia memakmurkan bumi dengan penuh amanah, keadilan dan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat. Dengan siapnya projek mempertingkatkan kualiti mobiliti udara ke Kota Baru ini, ia bukan sahaja memberi keselesaan kepada pengguna, bahkan perkukuh hubungan udara serta menyokong pertumbuhan pelancongan dan ekonomi negeri secara menyeluruh. Tambahan pula, projek pembinaan Jambatan Pelik Bang ke Kota Baru yang dijangka siap pada penghujung tahun 2027 bakal menjadi pemangkin baru kepada pertumbuhan ekonomi. Ia bukan sahaja melancarkan perhubungan antara dua daerah, malah memperkukuhkan laluan strategik yang menghubungkan sempadan Malaysia-Thailand ke lapangan terbang dengan lebih efektif. Kedudukan strategik ini memberi kelebihan buat negeri Kelantan yang berpotensi menjadi pintu masuk utama ke rantau ini, sekaligus memperkukuh peranan negeri sebagai hub perhubungan, perdagangan dan pelancongan serata. Impak kepada perkembangan pembangunan yang semakin positif di negeri Kelantan, termasuk pelaksanaan beberapa projek infrastruktur asas yang sedang giat dijalankan. Insya-Allah saya optimis kerajaan Kelantan berada pada landas yang tepat untuk terus melangkah ke hadapan yang akhirnya akan memperkukuh taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Akhirnya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia atas kunjungan ke negeri Kelantan bersempena majlis yang diadakan ini. Mudah-mudahan segala usaha yang digerakkan ini berteraskan semangat federalisme, ia menjadi titik tolak kepada kemajuan dan kesejahteraan negeri Kelantan yang berterusan.